Hai kawan, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Lieza. Okay guys, so hari ni macam yang korang tengok kat thumbnail dan macam yang korang tengok kat title jugalah, hari ni kita nak membincangkan pasal satu konten seram mengenai suara siapakah yang berbunyi pada waktu malam. Biasanya kalau kita tahu sendiri, bulan Ramadan ni tak akan ada syaitan langsung pun yang akan mengacau kita. Malahan jin pun kena ikat. Tapi tak sangka pula ada satu suara ni, dia mengacau seseorang tu pada waktu malam. Ni satu konten yang aku jumpa, dan kisah ni mengenai kisah benar yang dialami oleh seseorang ni lah dekat Malaysia, dekat negara kita sendiri. So tanpa membuang masa, jom kita start. Okay, so ini video dia. Bayangkan je lah, korang duduk sorang-sorang dekat rumah, tu ada satu suara yang meniru suara korang. Aku tahu kau tak tidur lagi, keluarlah. Korang-korang kejap, kisah yang dikongsikan. Oh, kita baca dulu ya. Cerita ni pada tahun 2023. Aku tak pernah cerita kat sesiapa sebab sampai sekarang aku sendiri tak boleh nak explain. Malam tu aku duduk seorang kat rumah sewa. Housemate semua balik kampung. Rumah tu rumah teres lama. Kalau malam memang sunyi gila. Tambah pula tidak sempat baca. Kita baca je lah ya. Kita sambung je lah cerita ni lah ya. Oleh seorang wanita bernama Syah pada tahun 2023. Pada malam kejadian, Syah duduk seorang diri dekat rumah sewa. Housemate dia yang lain semuanya dah balik kampung. Rumah yang Syah duduk tu merupakan rumah teres desain lama, dan kawasan rumah teres tu tak ramai sangat orang duduk. Jam menunjukkan 2.40 pagi. Walaupun lampu bilik Syah telah ditutup, namun Syah masih lagi tak tidur. Sambil-sambil tu dia scroll telefon. Tiba-tiba Syah terdengar ada bunyi kerusi ditarik dekat luar bilik. Seingat Syah, memang dia seorang je dekat dalam rumah sewa tu. Masa ni Syah masih fikir positif, mungkin itu hanyalah hayalan dia. Tapi korang, tiba-tiba Syah terdengar suara manusia. Jantung Syah memang dah laju gila. Syah ingatkan dia salah dengar. Suara tu berbunyi sekali lagi. Kali ni Syah rasa nak pengsan. Sebab apa? Suara yang dekat luar bilik tu sebiji macam suara Syah. Nada sama, cara cakap pun memang sama macam Syah. Kemudian suara tu bercakap dengan perlahan. Keluarlah. Nasib baik Syah dah kunci pintu bilik tau. Tapi kan Syah nampak ada bayang-bayang dekat bawah pintu bilik, macam bayang-bayang kaki yang sedang bergerak-gerak. Siapa tu korang? Tu memang sah dan confirm Syah seorang dekat dalam rumah tu, sebab petang tu Syah sendiri yang hantar semua housemate dia ke bus stop. Bayang-bayang tu bergerak perlahan-lahan macam menunduk. Dia macam nak intai Syah dekat dalam bilik. Tak boleh nak fikir apa, dia terus selubung diri dia dengan selimut. Benda tu mundar-mandir lagi dekat depan bilik Syah, mengetuk pintu bilik sambil berkata, "Aku tahu kau tak tidur lagi, keluarlah." Lama tau ketukan pintu tu berlaku, dan lama juga benda tu memanggil Syah untuk keluar. Bayangkan je lah, korang duduk sorang-sorang dekat rumah, tu ada satu suara yang meniru suara korang. Pagi tu barulah Syah berani untuk buka pintu bilik. Memang dekat rumah tu hanya Syah seorang yang ada. Mengejutkan apabila kerusi daripada dapur terletak betul-betul dekat depan pintu bilik Syah. Ya, malam tadi ada orang duduk depan pintu bilik Syah, menunggu Syah untuk buka pintu dan keluar daripada bilik. Sejak daripada tu Syah memang trauma. Dia tak nak langsung duduk dekat rumah sewa tu seorang-seorang, bulan puasa ke bulan biasa. Korang nak dengar lagi tak kisah seram yang berlaku pada bulan Ramadan? Cukup kat sini. Bayangkan je lah, korang duduk. Okay guys, so itu sedikit pasal kisah mengenai suara siapakah yang orang kata yang berbunyi, yang mengetuk pintu bilik seseorang ni pada bulan, tak tahu bulan berapa, bulan Ramadan ke tidak. Saya pun tidak mengetahui lah ya. So guys, apa dapat kita untuk konten kita kali ni? Adakah best ataupun tidak? Sila komen di bawah. Okay guys, aku rasa sampai sini lah konten kita kali ni. I hope I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push my notifications to get all my videos on YouTube. Jumpa lagi dan always stay safe. Bye.